Lining usus kita, nama dia colonocyte. Colonocyte. Sel usus kita tu kan. Lepas tu, biasanya kita makan probiotik. Prebiotik ni kita setiap hari dah makan melalui makanan kita kan. Dan probiotik pun dah ada dalam perut kita. Cuma, strain yang bagus tu ataupun yang belum balance lagi tu, dan kita dapat daripada prebiotik yang Next Bio. Dalam masa 2 hari pun you dah rasa tau perbezaan dia. Contoh, orang tu katalah dia bukan buang air setiap hari. Dengan dia makan Next Bio ni, dia akan buang air tau. Sebab microbiome yang dah ada sebelum ni tu maybe kurang efisien sebab pengaruh penuaan, stres semua tu kita bukan membuang dengan cara yang tepat, dengan cara yang berkesan. Jadi penambahan microbiome dalam Next Bio tu akan membantu usus kita. Dan kesan tu biasanya lah dalam masa sehari 2 pun sudah berkesan. Because paling lama pun kan at least 3 hari dah nampak tau. Balance yang bagus dengan tak bagus tu kurang balance kan. Ditambah, bila ditambah, jadi kita panggil koloni yang bagus tu akan buat kerja dengan lebih efisien. Dan dengan tambahan lagi, prebiotik yang kita makan biasa tu belum cukup ataupun belum cukup digunakan. Dan dia membantu microbiome dalam usus kita menggunakan dengan lebih efisien. Sebab tu, contohlah, Kak Dik rasa yang ini ni adalah microbiome yang induce production of butyrate. Butyrate adalah kita panggil short chain fatty acid yang bila dioksidiskan memberi tenaga kepada sel tubuh badan kita dan juga kepada mikro. Dia energize 2 tau. Butyrate memberi tenaga, bila dibakar memberi tenaga kepada sel tubuh badan kita dan juga kepada mikro punya tu. So mereka akan subur lagi happy, lagi membiak. Mikrob adalah bakteria. Mitochondria adalah organel sel yang menjana energi dalam mikrob sendiri.